Assalamualaikum. Salam Jumaat. Selamat pagi semua. Okey, Assalam. 7 pagi. Pagi. Ingat Waalaikumsalam. masuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Ya. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pagi kita ni, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan umum kitab. Dan bagi yang bukan beragama Islam, bolehlah bertafakur seketika. Bismillah. Okey. Dah 71 minit. Ingatkan kawan-kawan kita, hari ni hari terakhir untuk bukan hari terakhir hari terakhir untuk personality class kita, chapter 17 part 5. Dan banyak buku dah kita baca setiap Jumaat ya. Jadi kali ini kita habiskan buku ni untuk hari ini dan mungkin ada sedikit reflection di akhirnya nanti kan. So sebelum kita meneruskan kita punya kelas pagi ni, siapa nak mula bersyukur dulu? Silakan buka mic. Awal lagi ni tak ramai orang. Siapa nak buka suara dia dulu? Silakan. Bu Mariati. Assalamualaikum, Kak Fa. Oh, okey. Kak Kamila, silakan. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. syukur di antara yang terawal. Kak nak dahirkan kesyukuran malam tadi. Sempat join lah Sifu Safwan punya Discovery Asia. Bagi akak satu pendekatan yang sangat mudah difahami oleh semua orang. Jadi terima kasih kepada Kak Fa yang sediakan slide itu. Akak rasalah, Akak cadangkan kalau slot hari Rabu tu boleh ambil satu slot lah untuk dia cerita secara bahasa orang kampung lah, kita katakan, tentang macam mana, kenapa Panadol tu mula masa kecil makan sikit, besar. Jadi orang boleh relate. Bukan sains sangat lah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas inisiatif itu. Moga-moga bermanfaat pada kita semua dan kita boleh sebarkan pada lebih ramai orang kefahaman yang lebih mudah tentang redox kita. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, betul Kak Kamila. Itu sebabnya kena masuk. Setiap presentasi itu sangat berbeza. Siapa miss out on Sifu Safwan punya sesi malam tadi, rugilah kan. Sangat best. Penyampaian dia santai. Walaupun kita standard aja kita punya slide tu, tapi penyampaiannya agak berbeza. Okey, so silakan yang lain. Majo. Kak Mejo. Lambat Ya, sikit. Assalamualaikum. Yes, Waalaikumsalam. Orang apa kedua. dia dah? Apa dia tadi? Apa Orang you say? kedua. Oh, tak apa. Sebab apa? Sebenarnya apa pun kita niatkan untuk kebaikan, macam mana rintangan, Allah bagi mudah. Macam semalam kan, sebenarnya saya sangat-sangat bersyukur sebab saya betul-betul minat dengan Cik Safwan punya approach. Dia banyak joke bagi kita gembira, banyak hormon kita keluar untuk muda kan. Tapi you know what, 45 minutes saya tak boleh masuk. My phone dia haywire. So Alhamdulillah di ujung-ujung tu my menantu tolong betulkan I punya phone baru boleh masuk. Saya cuba telefon I punya downline di Sabah, Liza Wali, dia kata dia tengah on. You just imagine, my downline pun boleh on. Kita sebagai leader tak boleh masuk, tak boleh masuk. Tapi dengan kuasa Allah, saya mampu dengar juga. Dia kata, Assalamualaikum. Penamat. Walau bagaimanapun Pakar Kak saya Mejo ni. cuba sebab Allah lebih tahu kita punya nawaitu, right? Tapi kita gembira sebab kita tahu kita ikuti Sifu Safwan ini dalam page dia, page Facebook. Jadi kita tidak ketinggalan sebab watak dia sungguh-sungguh mengujarkan kita inside out. Okay? Ya. Terima kasih. Itu kesyukuran daripada Majo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kan, seronok kan.
So kita ada presenter malam yang satu seorang lagi ni. Kalau boleh ambil tugas, Alhamdulillah kan. Okey. So siapa lagi nak bersyukur? Dr. Faya, saya berharap, saya berdoa semua kita akan ketemu di besok punya program sebab saya tak boleh menanti-nantikan. Selalunya saya tak ready-ready tapi kali ini semua saya ready. Cik, wah. Wah, Okey. semangat. Okey, siapa lagi nak bersyukur? Baru 75 minit. Come on, orang baru, orang lama, orang jauh, orang dekat. Silakan. Jangan takut. Tak nak buka kamera tak apa. Cakap je. Ramai ni. Dah 51 orang. Ya Allah. Kita sebenarnya orang lama-lama tak nak buka kamera, buka speaker sebab nak bagi ruang pada orang baru. Kita nak dengar apa harapan mereka. You call di Fatma sebab dia sentiasa on tu. Di Fatma DHGH tu. Silalah. Silakan. Assalamualaikum Dr. Fah. Waalaikumsalam. Bu Gina, silakan. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Hari ini saya nak bersyukur. Alhamdulillah sehat. Yang penting nomor satu, dan malam tadi kami ada sesi coaching sama Coach Haris. Luar biasa. Ilmu yang sangat bermanfaat. Dan saya bersyukur ada di circle yang sangat luar biasa. Dengan ada di circle itu, semangat itu betul-betul dijaga. Alhamdulillah, itu yang sangat saya syukuri. Dan di Asia ini, Alhamdulillah juga saya banyak dapat kawan-kawan baru yang semangat semua. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Kesyukuran paling besar lah saat ini. Karena selama ini sebetulnya saya dah merasa sendirian. Ibu rumah tangga, banyak di rumah, jarang berjumpa orang, jarang berkawan. Sekarang dengan bergabung di Asia ini, bahkan bisa berkawan dengan Dr. Fah, walaupun lewat jauh ya Dr. Fah. Ya. Alhamdulillah. Itulah yang saya rasakan hari ini. Terima kasih Dr. Fah. Ya, sama. Itulah dia, ya, mengisi kekosongan. Jadi setiap orang ada matlamat yang berbeza dalam kehidupan mereka. Ada yang nak berkawan, ada yang nak duit lebih, ada yang nak sihat. Bergantung pada masing-masing, ya tak? Apa sahaja matlamat kita dekat dunia ni, kita bersyukurlah, ya, bersyukur. Ada komuniti yang sebegitu hebat. Siapa lagi? Di Fatmah. Datin Datuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia suara dah keluar. Alhamdulillah. Pertama kali nampak saya nama je. Alhamdulillah. Alhamdulillah pertama kali pagi ni saya ikut bersiaran dengan Dr. Fah punya sharing. Sebenarnya saya sangat bersyukur. Bersyukur kita masih berada di dunia ni, bergembira dengan kawan-kawan yang baru, yang lama, terutama kepada kekanda saya, Kak Maijo. Dia selalu ajak saya, on lah dia kata. Tapi Alhamdulillah, apa yang saya dapati daripada perkongsian, daripada permulaan, Asia ni sangat mengujakan saya dan menukar minda saya untuk lebih cergas. Yang penting saya dapat ilmu yang banyak yang susah saya dapati daripada luar. Inilah dia kelab puan yang saya menghargai sekali. Itu saja Dr. Fah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia. Orang lama duduk dalam ni CCTV kan. Tengok dah buka suara dia. Telah keluar dah. Keluarkan giant in you. There's giant in you, you know. Silakan. Ada lagi? Kita boleh ambil satu dua lagi. Selamat pagi Dr. Fah. Selamat pagi Bu Cynthia, sahabatku. Wah. Jauh di mata, dekat di hati. Betul sekali. Rindu lihat Dr. Fah, langsung ingat nasi lemak. Wah. Ada sukacita saya sebenarnya
kalau hari ini saya bisa bercakap-cakap lebih fluently, lebih lancar. Karena berapa tahun yang lalu saya memulainya di KKP dengan suara yang bergetar, takut. Tapi ternyata, ayo teman-teman yang baru-baru, mari yang kita dengar setiap hari adalah teman-teman lama yang sudah memulai, mungkin 4 tahun yang lalu seperti saya, atau berapa hari yang lalu. Saya lihat juga teman-teman Bengkalis, teman-teman yang lain yang baru sudah mulai berbicara. Saya menghimbau, yuk teman-teman, dari Jakarta, tim saya juga, ayo ngomong, ngomong saja, buka mulut. Iya. Jadi kalau sudah buka mulut, biasanya nanti dilanjutkan dengan kata-kata yang baru juga. Jadi saya pun tidak cakap berbicara, karena kalau mau berbicara tuh mengambil kata-kata tuh suka susah ya. Nah, tetapi memang kita berlatih. Di KKP ini tempat kita berlatih. Betul, teman-teman. Tidak ada yang menyalahkan kita. Memang kita bisa salah, tetapi kalau kita salahnya melakukannya di lingkungan kita sendiri, sahabat-sahabat kita, seperti saya sekarang disambut oleh Dr. Fa dengan luar biasa. Wow, luar biasa. Sebetulnya saya rasa saya lagi capek sekali. Lagi capek, luar biasa. Tetapi semangat itu harus ada. Jadi walaupun kita tidak punya waktu, sebetulnya rasanya, tetapi kalau kita memikirkan orang lain, Tuhan yang akan memikirkan kita. Itu saja, selamat pagi buat semangat kita hari ini. Iya, terima kasih Bu Cynthia. Tengok kalau buka mulut menginspirasikan kita semua. Betul-betul. Sebenarnya kita nak orang baru bagi semangat kat kita. Kita ni dah lama dah. Kan? Macam mana pula kita nak bagi semangat kat you all? Jadi you all ni kena bagi semangat kita. Bagi tahu apa bagus ke tak bagus KKP ni. Bagus ke tak bagus kita punya ukhuwah ni. Cakap je, bagi kita semangat, inspirasi. I'm sure you all ada background yang sangat bagus yang boleh kongsi. Jadi kita ni kan, bagi lagi semangat, bagi lagi semangat. So buka mic tu, cakap je setiap pagi supaya dilatih, terlatih. Macam Ibu Cynthia menggigil nak cakap, betul tak? Okey, terima kasih Ibu Cynthia. Semoga hari kita semua berjalan dengan baik, sempurna pada Sama-sama. Okey, satu lagi ada? Kalau Hello, tak ada, kita start kelas. Siapa tu? hello. Prof. Rohani. Silakan Prof. Rohani. Ya, tengok wajah Dr. Fa dengan suara Ibu Cynthia, saya pun bersemangat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat semua. Okey, saya terdetik untuk berkongsi kesyukuran berasaskan kepada hadis Rasulullah. Sekiranya seseorang itu bangun pagi dari tidur yang lena, hidup yang aman, keluarga yang sihat, makanan yang tersedia, maka sesungguhnya dia seolah-olah memiliki seluruh dunia ini. Jadi saya percaya kita semua dalam komuniti ini memiliki elemen-elemen yang telah ditinggalkan oleh kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi syukur kita, alhamdulillah, dengan segala kesihatan yang Allah berikan, dengan segala ketenangan yang Allah kurniakan, dan dengan segala kesihatan yang kita ada hari ini untuk kita menjalani hidup, meneruskan perjuangan untuk kita dengan masyarakat kita mengikut cara kita masing-masing. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Terima kasih Prof. Okey, terima kasih. Jadi kita nak start dah kelas kita. Dah 7:14 minit. Pagi ni tak banyak. Okey, tak banyak slide sebab dah hampir ke penghujungnya. Kita recap sedikit apa yang kita dah pelajari. Kita masuk sikit topik dan saya ada tetamu pagi ni. Surprise! Saya ada tetamu yang akan menyampaikan sesuatu, meninggalkan sesuatu untuk kita di akhir sesi nanti. Jadi tunggu
supaya you dapat dengar sampai ke akhir sesi. Jadi bagi anda yang masih ada tim kat luar sana yang tak masuk pagi, boleh ingat-ingatkan mereka untuk masuk. Okey? Jom. Saya kecilkan dulu. Alright, so a quick revisit. Okay, kita dah melalui 5 part. Dalam buku ni ada 5 part, di banyak chapter, 17 chapter, tapi diagih-agihkan kepada 5 part yang penting. Jadi kita banyak minggu juga, maknanya dalam 17 minggu kita dah melalui Personality Plus ni, buku yang sangat bagus by Florence Lichol. Dan apa yang kita belajar pada sesi setiap Jumaat ini adalah bagaimana kita memahami orang dan memahami diri sendiri. Ya. Dan masih boleh lagi dapatkan buku ni di mana-mana kedai buku, Shopee supaya you boleh refresh. Ataupun mungkin ada orang baru yang baru masuk tak tahu apa-apa, boleh saja beli Personality Plus ni untuk rujukan kita supaya kehidupan kita lebih harmoni. Dalam kita punya kehidupan kita ni, manusia, makhluk kita ni dikatakan oleh penulis ni, kita ada 4 temperamen yang paling core dalam setiap orang, paling kuat. Jadi daripada situlah kita belajar, sebab sebelum ni saya juga tak faham kenapa orang jadi macam ni, kenapa orang macam ni, tapi apa yang kita buat ialah kita hanya melalui jalan tengah untuk membuat segala tu harmoni, aman. Ada orang yang suka cari all the negativity, ada orang terlalu menumpu kepada fakta, penilaian, nak analyse dulu. Lepas tu ada orang dia langgar je semua dan buat dan terus dapat. Jadi ada banyak orang yang dulu kita tidak pernah tahu pasal Personality Plus ni. Tapi pembelajaran 17 minggu ni adalah sesuatu yang sangat berstruktur. Dan bagi anda yang dapat daripada awal tu, bersyukurlah. Terima kasih kerana masuk kelas setiap Jumaat. Anda adalah a step further, another level. Another level of human di mana kita boleh memahami orang. Dan kita tak prejudge dah. Kita tak ada prejudge. Dulu kita prejudge orang. So pada masa part 1 hari tu, kita mulakan dengan Kak Wan, lepas tu kita semua faham tentang personality profile ni. Okay, personality profile di mana kita tahu bahawa ada method untuk self-examine. Sebab kata kita punya penulis ni lah, dia yang come up with this self-examination. Jadi kita dah buat semua. Dan pada part tu kita mengetahui tentang personality potential. Kita belajar setiap temperamen itu. Okay, ada 4 temperamen. Sebentar lagi kita tengok balik. Okay, bagi anda yang tak tahu, ni at least you nampak lah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi pada part 3 kita go for personality profile, di mana kita nampak weakness dan strength setiap orang, dan di situlah kita baru kita semua wow kita macam tu kan, barulah kita tahu kenapa orang ni macam ni dan personality principles, macam mana kita nak jive antara satu dengan lain, sebab setiap orang tu macam jari kita kan berbeza, berbeza size, berbeza panjang pendek. Jadi manusia juga begitu, di mana even dalam komuniti yang paling kecil sekali, iaitu di rumah kan, kita banyak yang dekat di hati, ialah contoh-contoh kita bagi ialah family kita sendiri kan, pasangan kita sendiri yang kita hidup berpuluhan tahun kita mula tak faham kenapa dia macam tu, tapi bila kita dah belajar ni baru kita tahu, dan kita cerita balik, now the puzzle, kita join the puzzle, baru kita tahu
macam tu rupanya padan lah suami I macam tu, padan lah anak I macam tu, Prof punya macam tu, ya, Kak Umi punya macam tu dan semuanya. Jadi itulah sedikit gambaran ya bagaimana kita sebenarnya work together to achieve something. Mesti ada sebab. Allah kurniakan watak-watak ni dalam kehidupan kita, mesti ada sebab. Untuk mendidik kita satu, untuk kita align, kan, kita align dengan orang-orang di sekeliling kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar, kan, di dalam kita punya path, laluan kita untuk sukses dalam sesuatu hal, sukses dalam keluarga, sukses dalam organisasi. Ya, tak ada orang naik-naik satu position tu ataupun tak ada keluarga dia berjaya-berjaya tu tanpa memikirkan orang lain. Adakah dia letak tepi semua perkara tu, oh aku nak berjaya semua, tak ada. Dia perlukan semua orang. Dia perlukan analis, dia perlukan orang punya brain, dia perlukan orang punya cakap dan banyak perkara yang kita belajar part 4 ni. Okay, hari ni kita nak tengok last one topic saja dalam part 5 ni, iaitu personality power, a source of strength to achieve our potential. Jadi tajuknya ialah personality plus power, produce positive people. Okay, so sedikit sangat, tak banyak page ya. Jadi mungkin selepas ni nanti saya juga ada tetamu, macam saya katakan tadi, saya ada tetamu pada hari ini untuk memberikan kita sedikit pencerahan di hujung sesi dan mungkin reflection daripada anda semua, ya, apa yang anda dah dapat, apa yang you praktikkan selepas you dah tahu perkara-perkara ni dan what happened, so kongsilah nanti insyaAllah. Right, so chapter 17, part 5. Apa tu? Personality plus power equals to positive people. Okay, jom kita tengok. Penulis mengatakan bahawa why many self-improvement courses doesn't seem to work, why changes don't last. Kita dengar macam ni lah. Macam kita berkursus ni, 17 minggu kita berkursus tentang manusia. Kita buat itu, buat ni, buat katalah kita masuk kelas dalam 1 hari, 2 hari, ada orang buat crash course kan. Dan lepas tu, doesn't work. Tak jadi. Kenapa? Kita dalam buku ini menceritakan sedikit lah, dia tak banyak, dia just 1 page, mengatakan bahawa most programs do not take into account the differences in temperaments. Bila saya tengok ayat ni, saya kata, macam betul. Kan? Macam betul. Jadi, kebanyakan dalam kelas training, dia tumpukan lebih pada orang yang aktif. Sebab active listening, active participation, itu yang akan nampak visibility. Lebih visibility. So, bila dalam grup-grup kecil, kan, biasanya, cari leader. Leader tu biasalah choleric kan. Powerful choleric akan take over. Sebab apa? Dia akan dilihat sebagai masuk aja, orang dah tahu dah dia macam mana. Contohlah macam saya ni, contoh yang ada pada saya lah, saya rasa kan kenapa setiap kali saya masuk PIBG saya dilantik. Kenapa? Lalas kan saya tak pergi, anak saya 5, nak pergi PIBG 5. Kalau setiap tu saya kena lantik, setiap sekolah tu saya pergi, saya kena lantik, matilah saya kan. Jadi PIBG saya tak pergi. Saya tak tahu macam mana orang boleh tahu saya ni boleh memimpin. Kan? Mungkin cara duduk kita ke, cara kita greet ke, cara kita senyum ke, saya pun tak tahu kan. Jadi benda-benda macam ni kan, kita tak suit kita punya program ni dengan pelbagai jenis orang. Maknanya, apa kata satu tu untuk leadership. Satu lagi kita buat untuk yang orang yang analitik, yang berfikir, yang nak tulis, yang nak merancang, ataupun kita gayakan supaya benda tu menjadi. Maknanya apa program yang dimasuk hari tu boleh apply pada mereka. Contoh juga ada orang yang suka mendengar, ada orang suka nampak, ada orang suka yang kalau dia nampak dia suka tulis dan boleh ingat. Jadi ada banyak jenis manusia dalam dunia ni. Jadi kita kena faham, dalam dunia ni kita berkongsi.
Dia macam jalan raya lah. Jalan raya ada motosikal, ada orang berjalan kaki, ada orang naik motor, ada orang naik kereta, ada orang naik lori. Jadi kita ni kena faham. Kita bekerjasama dalam hidup dunia ni. Even dalam rumah tangga kita jangan marah-marah anak kita yang slow, lembab. Selalu kita tengok cerita kan. At the end of the day, anak yang slow dan lembab ni yang jaga kita. Yang berteman dengan kita sampai akhir. But kita letakkan mereka sama je macam anak-anak yang lain. Lepas tu dia compare. Tengok adik kau tu, tengok. So, now we know. Betul tak? Jadi apa peranan kita? Apa peranan kita? Kita kena sampaikan pada keluarga kita, anak-anak kan. Itulah kita perbualkan sebanyak 17 minggu ni. Bila anak-anak saya berkumpul, itu yang saya sampaikan. Saya akan ceritakan. You ni macam ni, you kena macam ni. You ni macam ni. Jadi kita orang borak, lepas tu kita orang gelak-gelak. So what have you done? Sekejap lagi you bagi reflection balik pada saya. Apa yang you dah buat selepas you tahu perkara ni? Kan? Okay. Dia kata, doesn't work. Sebab program tu tak menilai ataupun tidak dibentuk mengikut temperament masing-masing. Sebab dalam tu ada macam-macam jenis orang. Okay? Alright, jom kita tengok. Apa temperament yang kita dah ada tu? Okay, satu, kalau yang ke atas ni is yang apa ni? Yang aktif lah. Apa dia panggil lah? Dah lupa pula lah. Popular sanguine. Ya, bagaimana jenis orang popular sanguine ni kita just review balik. Seorang dari segi visible dia seorang yang loud. Dia memang kalau dia tak ada orang miss. Kan kalau dia tak ada macam kalau cakap my Joe lah. Mana mana tak my Joe ni tak masuk kan. Sebab apa? She's very loud, she's the first, always the want to be the first dan dia sentiasa mensyukuri dan mendoakan kita semua. Jadi we miss her a lot kan kalau dia tak masuk. So they are very open. Very open untuk berkawan dengan semua orang sebab dia tak cenggur je. Dia tak ada prejudge orang ke, tak ada apa. Dia seronok je kan. Dengan semua orang dia berkawan. Okay, various, dia love people. Benda-benda yang lain, dia suka manusia, dia suka berkawan, dia suka bawa makanan bagi orang makan. Dia seorang yang curious, selalu nak ambil tahu. Apa-apa hal, sakit dia, I dengar you sakit, ni. So, mungkin kita ada kenalan yang macam tu. Kita sekarang ni kalau saya huraikan peranan ni, mungkin you dah nampak dah siapa-siapa di tempat kerja, dalam rumah kita, orang yang macam mana kan, orang ni. Jadi value dia lah, dia seek attention dan mahukan approval. Maknanya betul lah, Kak Maijo tu kalau tak ada memang sunyi lah, semua orang cakap kan. Even dalam admin kita pun kita, kalau Kak Maijo tak ada, sunyi kita punya kelas pagi kan. Macam tu lah. Jadi orang ni, popular sanguine ni orang jadi macam tu. Look into powerful choleric. Ya? Mereka adalah orang strong, kuat, decisive. Buat keputusan memang cepat. Dia boleh nampak big picture tu, dia nak buat ke dia tak nak buat. Kalau dia tak nak buat, dia memang tak nak buat. Sebab apa? Bila dia buat, dia kena habiskan. So, macam tu juga diri saya, kalau saya buat, saya kena habiskan. Apa yang saya start, saya kena habiskan. Macam mana to be the best version of us. Normally lah. Jadi result oriented. Mesti ada result. Berapa orang leader yang kita nak naikkan, kita kena capai. Macam tu. Sebab kita dah tetapkan kita punya matlamat, kita kena usahakan. Jadi dari segi visible, dia ni seorang intense, fokus, gesture dia, lepas tu dia punya walk tu. Kalau you tengok dia, biasanya lah kalau you tengok orang leader dia kecil je. Dia kecil je. Laju je. Macam tu kan. Kebanyakan. Ada je orang tinggi, orang besar kan. Tapi lebih jelas kalau kita tengok, kecil tapi power kan. Macam cili padi kan. Kecil tapi pedas. Okey. Dalam pelbagai perkara lain, they are born leaders and sympathetic. Ini yang saya ceritakan. Bila bos saya buat review saya, dia kata saya tak empathize orang. Ya, dia kata saya tak mempertimbangkan, tak fikir orang tu apa. Sebab saya nampak matlamat saja. Saya tak nak apa-apa hal peribadi menyusahkan hidup saya. Jadi saya akan manage benda tu dan bantu mereka untuk selesaikan masalah dan kita move on.
Okay. Jadi valuable dia, kita dapat achievement lah. Kita dapat apa yang kita nak. Bagi anda leader yang ada kolerik ni, jangan takut. Ada orang dia takut. Dia kata, oi tak boleh, nanti dia lebih daripada aku. Nanti dia diamond daripada aku. Lagi cepat. Saya pelik pula bila orang cakap macam tu. Saya lagi suka orang pandai. Pandai-pandailah kau. Buat je. Sebab itulah kitanya franchise. Kan? Berjayalah kita. Banyak apa you nak, I support. Macam tu. Kita kena ada perasaan macam tu. Ada orang takut. Dalam network marketing ni, ramai orang saya dengar takut sangat. Bila dia punya team tu pandai. You kena pergi cari orang pandai. Memang tugas kita cari orang pandai. Supaya mereka boleh lead their own organisation, that's it. Tugas kita lahirkan dia dekat dunia Asia ni, bagi dia segala ilmu, bagi dia link semua, apa yang dia nak tu support dia, supaya dia boleh bergerak sendiri. Dan juga appreciation, maknanya dia sukakan recognition lah. Recognition di mana bila dah buat, sebenarnya bukan nak tunjuk-tunjuk kat orang, kepuasan. Kepuasan bila sesuatu tu kita achieve dan kita rasa kita dah capai, that's the objective dan kita dah capai. Dan kita nak move on. Macam tu. Itu yang kata bila kita mula, kita nak tutup. Sebab kalau dah mula tapi biar terbuka, memang melompat lah kan. So Alhamdulillah, kita boleh capai sukses dengan melalui pekerjaan lah. Saya reflect balik pada pekerjaan. Apa yang kita start, kita boleh habiskan dengan cemerlang dan kita ada deadline. Semua nampak apa yang kita nak dan teruskan kepada projek-projek yang lain. Macam tu. So, peaceful, phlegmatic dengan melancholy. Okay. Introvert dengan extrovert. Okay, yang atas tu extrovert. That's the word nak bagi tahu tadi. Lupa pula. Introvert yang bawah ni, peaceful, phlegmatic. Mereka adalah orang yang easy going. Mereka tenang. Mereka dah yang membawa kita kepada satu senario yang berbeza. Kalau you nak cari dalam keadaan kelam kabut tu, you mencapai objektif, cari orang yang boleh bagi you ketenangan dan bagi you that, peace of mind lah. Maknanya, am I doing the right thing? Dan dia akan suit us lah balik. Easy going, consistent, dia support oriented. Dia sangat orang yang very supportive. Di atas apa yang kita nak. Jadi kita jadi tenang sikit. Itulah jadi balance. Maksudnya kita dalam kelam kabut tu, lepas tu tiba ada orang yang bagi kita, Faya, you sebenarnya macam ni, take care. Saya ada kawan yang nama dia Ng Kim Meng. Dia seorang yang baik sangat, business development. Dia selalu tengok saya memang macam kelang kabut lah. Sebab satu kilang tu semua dalam kepala saya kan. Jadi macam bila saya jalan, saya tak nampak orang. So dia selalu stop saya. Dia kata, Faya, dia kata, you take care of your health. Dia kata, dia nampak perubahan saya bila saya sangat stres ataupun saya semakin kurus. Dia akan alert saya. Ini orang yang peaceful, phlegmatic. Business development ni orang yang sangat, dia research lah, bagian research. So dia sangat memfikir banyak ni. Tapi dia memberi saya ketenangan dan biar saya fikir. Okay, saya bukan hidup untuk masa sekarang. Saya hidup untuk orang lain juga. Untuk anak saya, untuk suami, untuk keluarga. Kata, okay, thank you Kim Meng. Macam tu. Okay, thank you. Macam tu. So, kita kena menghargai orang di keliling kita. So, visibility, sense of peace. Orang ni sangat tenang. Bila tengok dia macam ayah-ayah gitu. Kan? Bila kita dalam keadaan kancong-kancong tu, nak tengoklah muka dia. Tenang je gitu kan. Comfortable clothing. Dia relax, santai je. Okay, various. Good under pressure. Dia bagus. Kalau ada pressure pun dia tenang. Ya Allah, memang lambat lah. Kalau cakap pasal Kim Meng ni, memang buat kerja lambat sangat. Kita pun macam tak sabar. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Banyak kali tanya kan. No, I'm okay. Jam-jam. Tapi tak meet. Jadi at the end of the day, susahlah dia. Sebab apa? Kita very fast moving. Organisasi memang cepat. Tapi kalau ada satu orang yang terlampau lambat, kita miss the boat lah kan. So, not goal oriented. Itulah kata, dia suka lambat, deadline terlepas, lepas tu dia akan tarik kita ke belakang. Kalau kita nampak orang macam ni, itulah dia. Peaceful, phlegmatic. Stays uninvolved. Okay, dia tak nak involve dalam apa-apa konflik ke, apa ke, dia senyum je.
Dia senyum je. Dia tak cakap apa pun. Okay. So valuable dia, dia respect semua orang, dia boleh berkawan, dia boleh bercakap dengan semua orang. Kalau dalam keadaan kerja, tak semua orang berani cakap dengan saya. Tak semua orang. Tapi dia tu berani. Dia selalu datang, borak pasal anak dia. So jadi dia nampak saya pun tenang, saya pun jadi tenang, dan kita boleh balance back kita punya emotions. Feeling of self-worth. Maknanya dia tahu diri dia siapa, dan dia tak ada tergilakan apa-apa. Jadi dia ada dia punya own value. Okay. So perfect melancholy. Perfect melancholy ni orang yang visible, detail, seorang detail macam tadi kan, analyze. Jadi bila orang ni masuk training, dia dapat nota tu, dia akan analyze dulu. Dia tak akan buat. Itulah letih tu. Compassionate, sangat compassion pada orang lain, schedule oriented. Dia ikut schedule. Okay. So visible dia quiet and closed. Tapi saya tak. Walaupun saya strong popular choleric dengan melancholy, saya tak close. Saya suka openly dan telus dengan team, dan kita share, dan di mana kelemahan kita support each other. Macam tu. Saya tak pernah close. Tapi ada orang yang close sebab dia ni seorang yang banyak berfikir dan dia tak nak serabut kepala dia. Jadi various, dia sukakan charts, graph, list, dan selalu suspicious je dia kata. Suspicious je. Jadi dia langkah dia selalu berhati-hati, dia tak nak semua orang dia kata scam. Semua orang dia kata menyibuk. Semua orang dia kata mungkinlah kan, mungkin macam tu. Jadi mungkin ada orang-orang macam tu dekat keliling kita. Valuable dia sensitif, dan juga dia perlukan space. Dia tak apa bagi dia. Sebab apa? Dia perlukan masa dan untuk berfikir. Jom kita tengok apa jadi selepas training. Powerful choleric, dia kata instant action. Dia nampak aja terus ada plan. Tak. Lepas tu mana yang rasa tak perlu, dia boleh adjust. Dia kata, ni aku tak perlu. Dia terus je buat keputusan dan cuba apply pada tempat kerja ataupun di rumah ataupun di mana-mana institusi. Okay. Powerful choleric dia campur dengan perfect melancholy ni lain pula. Kita kena faham dalam audience tu dia ada campur-campur. Kalau biasanya kita ingatkan orang powerful choleric ni choleric je, tapi kita kena tahu second dia apa. Adakah dia phlegmatic? Macam Izam, dia choleric campur phlegmatic, kan? Phlegmatic choleric. Jadi kita kena tahu apa kombinasi dia. Bagi orang yang powerful ni, dia campur dua. Aim for the goals and start charting specific steps of achievement. Dia dah mula merancang. Sebab apa? Dia ni orang yang menulis plan kat mana, bila dan mana. Campur pula powerful choleric, terus apply. Macam tu. Popular sanguine. Popular sanguine ni, dia dalam kelas dia paling bising sekali. Dalam training, dengan ni, saya dulu, saya. Lepas tu kalau nak main game ke, okey, dia ke depan dulu. Apa-apa volunteer dia dulu kan. Lepas tu dia happy je. Kita pun seronok lah. Sebab apa? Bila dalam training ni, kita tak kenal. Dia public course, jadi kita tak kenal siapa-siapa di antara satu dengan lain. Tapi kita cari siapa yang fun. Orang yang fun tu, jadi kita akan cling pada dia supaya kita boleh kenal ramai orang. Macam saya memang pendiam. Selalu orang kata saya sombong. Tapi saya suka cari orang yang mudah berkawan supaya saya boleh cling kat dia dan saya boleh berkawan dengan semua orang. Sebab dia akan introduce, dia akan sibuk sikit lah. So, pandai-pandai kita lah. Bila kita bercampur ni, kita kena tahu kat mana kita punya strength and weakness kan. Satu, orang sanguine ni dia sangat enthusiastic. Lepas tu dia nak improve sangat lah. Bila dia dengar tu, dia excited gila kan. Never seems to find the time to get started, dia kata. Excited kat situ je, panas. Macam si Fulizamin kata, jangan panas kat sini je, balik tak ada action. Kan? Apa tindakan kita? Apa yang kita harus buat? So kalau kita sedar kita punya weakness macam tu, kita jangan macam tu. Kita boleh excited, kita boleh ada kemahuan yang membara-bara tu, tapi membara-bara tu jangan jadi bara je. Membara-bara tu sampai bila-bila. Maknanya it has to be contagious. Your excitement tu kena selalu.
Macam Bu Cynthia kan. Bu Cynthia ni dia konsisten je dia punya happiness dia tu, bila-bila you jumpa dia akan happy sangat kan. Sebab dia tu sendiri menyala-nyala, membara-bara. So jangan jadi bara. Bara api ni macam senyap je kat bawah, tapi nampak asap je kan, tapi tak ada apa-apa. So improve. Never seems to find the time, dia kata. Sebab apa? Dia tak nak bagi masa. Dia ni orang tak cengkor lah, yang saya kata. Dia tak akan fokus pada apa-apa dan dia cakap dia lost the material. Sebab apa? Bila sampai rumah dia campak je kan. Campak dan dilupakan. Tapi macam Powerful Choleric dengan Perfect Melancholy, lagilah dahsyat Perfect Melancholy. Balik, dia siap buka file balik tu. Buka file, lepas tu tengok balik, lepas tu draft, buat dia punya mind mapping. Kan? Macam Powerful Choleric ni, dia terus buat je. Tapi macam Powerful Choleric plus Perfect Melancholy ni, dia dah ada aim, dia balik, dia buat dia punya mind mapping, lepas tu terus terus jadi kan. Macam tu. Okay, Perfect Melancholy ni campur pula Peaceful Phlegmatic. Apa jadi kat orang ni? Dia take notes. Okay, dia take notes. Lepas tu dia analyse dan analyse. Happy je dekat ni. Sebab apa kita tak nampak. Semua orang kena main. Semua orang kena buat aktiviti kan. So take practical part of the program. Dia kata practical semua dia buat. But face overhaul will be depressing. Ya, bagi dia kalau nak buat perubahan ni, dia terlalu rigid kehidupan dia. Dia takut untuk membuat perubahan. Dia dalam skop dia saja dan dia tak boleh nak nampak bagaimana dia nak berjaya. You cakap macam mana pun lah, dia tak nampak macam mana dia nak berjaya. Kadang-kadang ya, orang peaceful phlegmatic ni. Tapi itulah dia. Kita kena ada segmen untuk orang yang macam ni. Macam mana kita nak, maknanya ada satu topik yang boleh keluarkan giant tadi. Macam saya sebut lah, nak buka mic, nak bercakap tu pun kita dah kita sebenarnya perlukan giant dalam diri kita untuk keluar. Giant kita tidur. Sebab sebenarnya kita ni berjaya je. Takkanlah kita kita dah kahwin, kita dah berjaya dah kahwin. Dah ada anak, dah berjaya dah ada anak. Anak kita pun dah berjaya sebab kita yang menjayakan dia. So, untuk buka mic, nak bercakap pun perlukan giant tu sebenarnya. Tak ada siapa pun kenal kita kan. So, right from the start, seingat saya lah, right from the start, saya memang bercakap. Terus perkenalkan diri dan hari-hari bersyukur. Dan daripada situlah visibility kita jadi confident. Walaupun benda ni kita tak tahu. Kita tak pernah buat. MLM macam ni kita tak pernah buat. Dan knowledge yang ada kat sini ni, kita tak pernah tahu pun. Tapi disebabkan kita bercakap lama, kita jadi perfect. Macam Kak Kamilah cakap tadi, practice makes perfect. Hari-hari cakap. Okay, peaceful phlegmatic. Orang yang peaceful phlegmatic ni pula, bila dia sees a few easy steps, may head to positive direction. Feels too overwhelming and just too much. Itu tadi tu. Dia rasa macam dia okay, dia nampak, tapi dia tak ada tindakan. Lepas tu bagi dia banyak sangat. Sebab dia ni ambil masa terlalu lama dan benda tu macam bertopok-topok dekat dia tau. Itu yang saya nampak lah daripada kawan saya tadi tu. Sebab kerja makin banyak sebab dia tak meet dia punya expectation, dia tak tetapkan deadline, dia asyik banyak berfikir. Dah lama company pun tak boleh tunggu dia berfikir dan kerja saya lah lepas tu. You all faham lah kan apa kerja HR ni. Jadi itulah bahayanya kalau kita peaceful phlegmatic. Jangan terlalu lama buat keputusan cepat, sama ada nak move on atau tak. Don't procrastinate dan jangan bertangguh lah. Procrastinate tu jangan bertangguh. Sebab nanti you akan rasa macam overwhelming, terlampau banyak benda. It's too much, dia kata. Dalam last dia tak bergerak langsung. Nampak tak? Ini dia yang penulis ni identify kenapa training doesn't work untuk banyak orang. Padahal dalam kelas tu ada 30-40 orang. Kalau public course kan, daripada banyak syarikat hantar untuk topik yang sama. So bila hantar, ada orang excel, ada orang tak. Kan? So nanti dia datang lagi. Nanti trainer tu tengok,
Rasanya dulu dah pernah datang. Oh, nak refresh. Tapi bagi certain people, dia dah move on dah. Dia dah berjaya dah. Okay? Boleh? Alright, kita move on. Okay. So, chapter 17 ni, dia kata, bila kita dah faham dah, chapter 16 chapter ni, kita dah free daripada all the guilt. Okay, maknanya kita dah bebas daripada rasa bersalah. Di mana sebagai popular sanguine, it's okay if I can't organize things. Okay je. Jangan kita rasa guilty ataupun susah hati berkenaan dengan tu. Dan kawan-kawan di sekitar dia pun dah faham dah. Kan? Sebagai team leader ni, bagi anda yang akan jadi mentor ni, you dah faham dah. Orang macam ni, it's okay lah. Tak apa, I buatkan untuk you. Macam tu. Jadi tujuan kita belajar ni sebab kita akan handle satu organisasi yang besar. Kita tak tahulah mungkin sampai ke mana-mana satu dunia ni kita punya organisasi. Tapi kalau kita dah faham temperament setiap orang, kita dah boleh organize diri kita. Expectation diri kita sendiri. Kita dah boleh manage. Ya? So, tak apalah dia kata. Kalau orang tak boleh organize, it's okay. What about perfect melancholy? It's okay to loosen up and be more personable. Maknanya janganlah terlalu stringent pada apa yang kita rancang. Tak masuk dalam perancangan, tak masuk dalam appointment, tak boleh. Ada orang macam tu, terlalu rigid pada apa yang dia rancang. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ladas, you miss out on everything kan. So kita akan jumpa juga orang macam ni. So bagi tahu dia it's okay to loosen up. Kan, relax sikit. Jangan. Ataupun kita sendiri, kita tenang. Melalui orang-orang yang melancholy ni. Sebab dia terlampau detail. Orang yang banyak berfikir. Okay. So, phlegmatic ni. Peaceful phlegmatic. Don't feel guilty when he does not have dynamic desire. Macam bila kita bercakap dengan dia macam stone, dia air muka dia tak tahulah dia ni suka ke tak suka ke. Kita bawa aiskrim pun dia tak ada expression. Kita buat apa yang dia suka pun tak ada expression. Kita tak tanya dia tu suka ke tak suka. Tak faham lah. Lepas tu nanti spouse dia akan cakap lah, dia cakap dengan you, dia okey je sebenarnya, you balik nanti tahu je nak tengok link apa, dia duduk je sebelah masa KKP. So benda-benda macam ni input pada kita. So kita, dia tu phlegmatic, peaceful phlegmatic. Jadi kita tahulah orang macam ni kan. Okay. So, powerful choleric should realize the temperament differences and appreciate them. Sebab apa powerful choleric ni dia jalan seorang. Dia sebab apa? Dalam organisasi disebabkan oleh satu choleric semua akan bergerak kan. Jadi dia ke depan je. Tapi dia kena realize dalam tim dia tu ada pelbagai temperament yang dia kena balance up. Balance up balik. Jangan shot sendiri je ke depan kan. Walaupun kita meet tapi ada orang yang tension, ada orang yang depressed kan dengan apa yang berlaku. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak look back, pergi console dia orang, pujuk mereka, come. Sama-sama dengan kita. You jangan duduk diam-diam kat situ, I tak tahu. Macam tu kan. Okay, boleh? Ada apa-apa siapa nak bagi input pasal guilt ni? Bebas daripada rasa bersalah? Adakah pembelajaran yang kita dapat daripada sini kita rasa dah tak bersalah dah sekarang? Ada sesiapa nak share? Kalau tak ada, kita move on dulu. Dr. Faya? Ya, Kak Majid? Yeah, over time, actually all the characters that you mentioned just now, boleh kita capai sebenarnya. Itu yang kita jadi dewasa tu, kita boleh serap semua jenis karakter manusia dan diri kita sendiri, insya-Allah. Ya, betul. Kita kena faham diri kita kat mana so that kita boleh improve dan masukkan lain-lain punya ciri-ciri tu supaya kita boleh speed up sikit. Supaya kita boleh bangkit sikit. Kan? Cantik tak gambar ni? Saya pergi Indonesia ni, Yogyakarta. Cantik lah pokok-pokok dia. Saya suka. This was like few years ago. Okay. Dia kata ada satu topik di sini. Dia kata
find spiritual energy, di mana writer dengan husband dia lost their two child, brain damage punya sons, dia dah kehilangan. So dia dah macam terkapai-kapai lah. Dia tak tahu nak buat apa kan. Hilang semua semangat dia kan. Jadi kita ni nak buat perubahan, kita kena cari kekuatan dalaman. Okey, dekat sini dalam ayat Ar-Ra'd ayat 11 mengatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa pada diri mereka. So sebenarnya semua bermula pada diri sendiri. Kalau kita kena tanya diri sendiri, kita nak tak perubahan tu? Sebab apa? Kita ada trillions of cells yang mendoakan kita. Kalau kita positif, kita nak ke depan, kita akan dapat apa yang kita nak. Sebab dekat sini dia huraikan tentang Bible lah, ayat-ayat dalam Bible. So saya convert jadi ayat daripada Al-Quran yang menyatakan inilah dia sebenarnya kita perlukan anjakan daripada apa yang kita ada sekarang. Apa yang kita sekarang ni adalah sesuatu yang kita fikirkan 3 ke 5 tahun dahulu. Itu yang kita jadi sekarang ni. Disebabkan oleh kita punya decision 3 ke 5 tahun dahulu. Okay? So ada juga kawan-kawan saya dekat sini yang mungkin buat keputusan untuk gunakan teknologi pada ketika itu, tapi belum buat apa-apa, tak buat keputusan. Dan itulah dia sekarang. Jadi kena buat satu keputusan di mana kita sendiri yang akan mengubah dimension kita, kepada mana arah kita nak tuju. Alright. So next. Adik tak tu? Gambar tu. Okay. Dia kata present your body. Paling simple ayat dia. Total being, time, mind, soul, temperament, strength, weaknesses. Say, here is Lord. It's all yours. Do with me what you will. Tapi saya convert pada Quran kita. Kita kena serah diri. Sebab apa kita tu sebenarnya Allah dah bagi. Kita tak boleh ubah. Sebab kita ada peranan. Setiap temperament tadi tu, dia ada peranan dalam dunia ni. Tapi dia tak gunakan sepenuhnya potensi diri dia untuk support apa sahaja misi dia tu. So mission kita sekarang ni adalah untuk meletakkan botol biru di dalam setiap rumah. Betul tak? So kita kena be part of it supaya benda tu tercapai. Kan? Sebab apa? Botol biru ni sangat memberi nikmat dan ketenangan pada satu-satu keluarga. So kenapa kita tak be part of the project? Why? Kenapa kita berat nak sampaikan? So present yourself to Allah. My prayer, my worship, my life and my death are all for Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi bila kita dah buat serahan pada Allah, kita usaha saja. Usaha saja, insya-Allah kita dapat apa yang kita nak. Dan kita jumpa leader-leader yang kita nak tu. Aku perlukan seorang choleric. Aku perlukan seorang temperament yang berbeza lah, sanguine ke apa ke. You perlukan tu dalam tim. You perlukan semua mix ni dalam tim. Bukan semua choleric je, tak boleh. Sebab dia kena seimbangkan kita dalam organisasi. Okay? So dia kata buat serahan diri pada Yang Maha Esa. Okay? Be not conformed to this world. Ayat dia satu je. Dua ayat. Don't let my eyes focus only on the earthly pleasures. Let me realize how transitory possession and prestige really are. Okay. Do not allow. Bermaksud jangan tengok sekeliling kita, dunia kita ni mengikut standard harta benda, social status, people punya expectation, you akan jadi stress. Tenang-tenang je. Sebab apa? Macam kita dah belajar tadi, ada 4 temperament tu dan kombinasi mana-mana. Setiap orang dia ada kombinasi-kombinasi. Dan semua 4-4 tu ada, tapi sama ada banyak atau sikit. So bila kita dah buat test tu, kita dah tahu, kita gunakan kekuatan kita untuk support komuniti kita. Tak kira lah komuniti taman, persatuan, sekolah dan sebagainya kan. Okay, live in this world but do not let the world live in your heart. Dia kata. Sebab kita tahu dunia ini persinggahan. Dunia ini hanya persinggahan.
It's a test. Dan kita ni sebenarnya tertipu kan. It's a deception. Kita rasa macam dunia ni lah segala-galanya. Sebenarnya bukan. Dunia ni adalah satu ujian untuk kita. Jadi terimalah ujian tu, ujian apa sahaja, kita serahkan diri kepada Yang Maha Esa. Sebab dia sahaja yang boleh bantu kita untuk menyelesaikan semua masalah keresahan kita. Bukan kita. Okay? Pursue success, but let your ultimate purpose to be pleasure of Allah. Allah reminds the life of this world is nothing but play and amusement. Okay? But the hereafter is far better for those who are mindful of Allah. Ini surah Al-An'am ayat 6, surah 6 ayat 32. So it's a reminder. Even the writer yakin dengan percaya ni, dengan perkara ni. Dia percaya bahawa dunia ini hanya kekal sementara. Kalau kita hidup ni dah 60-70 tahun, baru sehari kan hidup dekat dunia akhirat. Dunia akhirat like satu hari 80 tahun or something. So it's worth it untuk kita seimbangkan dunia dan akhirat. Okay? Right. Tak pandai lah saya nak cakap benda-benda tu. Kita tahu apa yang kita tahu aja. Banyak yang pakar-pakar dekat sini, ustaz-ustaz, ustazah kan, imam-imam lebih mahir. Tapi penulis pun faham tentang perkara ni. Dia kata, setelah mencari segala keduniaan, rupanya spiritual itu lebih penting daripada itu. Be transformed by the renewing of your mind. Jadi dia kata, spirit itu lebih penting untuk hope. Kita ada harapan. Maknanya di sini, sebenarnya kalau Alan Noble kata it's the safest place. Kita ada hope sebenarnya. Hope untuk sehat. Harapan. Kita jual harapan sebenarnya. Harapan untuk berjaya. Kan, harapan untuk upgrade diri. Kan, that's hope. And a lot of spiritual. Bagi kita yang betul-betul 100% serahkan pemulihan kepada Allah, memang you akan terasa benda tu. Kita mendoakan kawan-kawan yang makan benda ni, gunakan teknologi ni cepatlah baik. Kan, tunjukkanlah kebesaranmu, ya Allah. Pulihkanlah dia. InsyaAllah dalam 2-3 hari nampak keberkesanan dia. Dan orang yang gunakan teknologi itu dia istiqamah pula. Kalau Allah tak bukakan pintu hati dia, dia minum 1 cup, dia tak minum dah. Jadi kita sama-sama doakan dia, ya Allah, bantulah dia, ampunkanlah dosa dia. Semoga dia dapat rezeki untuk gunakan teknologi ni. Kita lah kena bantu sebab kita yang percaya. Kita percaya dan benda tu insya-Allah dengan dengan kesungguhan kita, doa kita, Allah izinkan orang ni menggunakan teknologi. Allow Allah the Creator to renew the tired mind. Sebab kadang-kadang kita terlampau bergantung pada diri kita, kita lupa bahawa ada sesuatu yang lebih besar yang bantu kita go through the day. Ada orang yang hari-hari dia sangat miserable. Dia lupa untuk bersyukur. Sebab kita ada sesi bersyukur. Jadi semua orang kena bersyukur pagi. Tak kira lah kalau tak buka mic pun tulis banyak-banyak dekat chat. Tulis apa kesyukuran kita. Sebab apa? Kat situlah kita ingat balik itu semua bukan kita. Sebenarnya adalah kekuatan daripada Allah. Everything starts with you. So kalau kita tak mulakan, siapa lagi nak mulakan? Betul? Okay. Okay, our uniqueness. Setiap orang adalah unik, dia kata. Allah created us different. Macam tadi kita nampak, memang banyak beza kan. Macam mana orang approach to training, tahu tak? Kalau choleric macam ni, melancholy macam ni. Okay, powerful choleric to be the feet. Kaki. Untuk administer, untuk buat kerja, untuk berjaya, untuk apa, dialah kaki. Melancholy ni is the brain, the mind. Untuk fikir. Dia rancang semua, dia bagi dekat choleric ni. Kalau powerful choleric dan melancholy, dia akan buat dua-dua. Dia akan fikir, rancang dan buat. Okay. Dan bagi peaceful phlegmatic pula, dia adalah tangan. To serve, to smooth and to soothe. Maknanya menenangkan. Dia bagi dia punya helping hand. Macam Kim Meng tadi. Dia yang datang bagi saya ketenangan, bagi saya semangat, bagi saya macam mana to look other things in a different way kan. Jadi dialah yang menenangkan. Jadi popular sanguine pula the mouth. Untuk bercakap, untuk mengajar,
untuk bagi kita semangat. Inilah dia sanguine. Jadi semua orang ada peranan masing-masing. Jadi kalau ada satu je mungkin boring lah dunia ni. Tak ada apa-apa yang berlaku. Kalau satu je, katakan melancholy je, semua orang fikir, semua energetik tapi tak ada siapa yang buat. Bayangkan. Ataupun sanguine ni happy je daripada pagi, bangun pagi, masak semua. Wah, lepas tu panggil nak makan. Wah, semua dalam dekat meja makan. Wah, 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 wah. Siapa yang nak dengar kalau semua orang bercakap? Kan? Jadi just imagine the world yang ada satu je temperament. Boleh tenang tak? Kan? Boleh jadi ke apa yang kita nampak sekarang ni? Kan? So everything here yang kita belajar 17 minggu ni adalah to create harmony. Jadi kita belajar dalam organisasi kita ada banyak orang. Jangan benci, menyampah. Saya pernah dengar leader yang saya benci. Ya Allah. Kan? Jangan. Sebenarnya itulah yang tempat yang test kita ni sebagai pemimpin, boleh tak kita handle benda tu? Ada tak kita punya kompetensi kita kat situ untuk handle apa-apa situasi dalam pasukan kita, dalam komuniti kita, kan? So sebenarnya kita tak boleh membenci. Tadi kita judge di orang lain kan, kita dah tak ada judge dah. So sebenarnya benda tu nak test kita, macam mana kita nak assign pada orang lain ke, nak test leadership kita ke, ataupun nak test sama ada kita ni boleh buat ke, kita tak tahu. So you sendiri fikir macam mana kita nak capai matlamat kita. Ini dekat Mount Cook, New Zealand. Cantik kan? Okay. So ni Perth City. Ya, rindu Perth. Okay, parts are not enough. Dia kata, Allah creates us different. Each one is beautiful. They have eyes but cannot see. They have ears but cannot hear. They have hands but cannot hold. They have feet but cannot walk. So sebenarnya apa yang kita nampak ni back to kita punya hati. Okay? Bila kita nampak dengan hati. Bila kita dengar, does it go to the heart? Kalau kita macam avoid aja, maknanya kita fail lah. Kan kita fail. Lepas tu, if goes to the hand, tapi kita tak memberi, kita bukan orang yang memberi daripada atas. Orang yang menerima tu satu hal lah. Tapi kita ni ada tangan tapi kita tak pernah memberi. Dia kata kan, they have feet but cannot walk. Kemana arah tujuan kita? Adakah kita ni, kaki kita ni ke arah kejayaan, kemunduran, ataupun stagnan kat situ aja? So ask ourselves. Okay? Kita kena tanya diri kita sendiri. Kita kena sentap sikit kan? Baru kita boleh move kepada arah yang lebih baik, insyaAllah. Okay. Tengok. Last, your best friend. Dia kata, your best friend. Dalam apa sahaja pelakuan yang kita buat, apa sahaja yang kita apply dalam tempat kerja, dekat rumah, dalam bisnes, ya, dalam Asia. Kita punya best friend paling penting sekali, siapa? Allah. Ya? Sebab apa? Tanpa dia, kita pun tak boleh bangun pagi-pagi. Betul tak? Dekat sini pun dia kata is a believer. You have to be a believer. Apa yang you believe, supaya hari you yang kita lalu akan lebih bermakna. Dan bukan hanya kita ni bukan hebat, kita bukan siapa-siapa dalam dunia ni. Even apa yang saya perkatakan hari ni, saya minta izin Allah, segala yang terbaik itu datang daripada Allah. Yang kelemahan itu datang dari diri saya sendiri. Sebab tanpa keupayaan dan penyampaian daripada Allah ni, kita semua tak dapat nikmat ilmu apa yang kita nak dapat setiap hari ni. Pasti ada. Kan kita dengar kat Wadah bercakap seronok, macam ibu-ibu cerita gelak. Lepas tu dengan Kak Uminya, dengan ilmu yang dia ada, tu semua Allah yang izinkan. Apa yang kita kata tu sebenarnya semua daripada Allah. Kita ni orang perantara saja, bukan hebat. Kita bukan orang hebat. Tapi dilihat hebat. Kan? Sebab apa? Kita nak memimpin, kita kena dilihat. Visibility sangat penting. Jadi bagi anda yang tak pernah buka mic pagi-pagi, sukar sikit sebab tak ada visibility. Bila ada visibility, hari Sabtu nanti semua orang akan kenal. Semua orang nak berjumpa dengan you. Semua orang nak congratulate. Seronok ke tak seronok? Kan? Kita dah rasa tu. Jadi you all kena rasa.
Alright. So dengan itu, saya nak jemput tetamu saya. Tetamu saya dah ada ke? Ada. Ada, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sahal sudi jadi tetamu saya untuk bagi sedikit gambaran beberapa topik yang hujung tadi tu. Bukan topik lah, kita punya notes yang tadi tu. Saya serahkan sesi untuk Ustaz Sahal merumus. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, suara okey Doktor? Okey, boleh dengar. Teruskan. Okey, terima kasih kepada Dr. Fahia di atas ruang dan peluang untuk bagi Dr. Sahal pula cakap. Okey, baik. Doktor boleh slide yang tadi, Doktor, yang berkenaan dengan yang Al-Quran tu. Oh, okey. Okey, baik. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan semua, kita dah habis chapter satu buku. Sebenarnya bagi saya lah, pendapat saya, kalau kita lihat balik ke semua yang orang kata apa nama dah, temperament kan? Temperament. Temperament yang ada dalam ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah huraikan dalam surah Al-Hujurat, ayat 13. Dia kata, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi Allah menciptakan kita ni ada macam-macam. Dan kita kena raikanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kita Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, semua apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah panduan untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Cuma yang peliknya, buku ni dia lah baru cerita bab spiritual. Biasalah yang tulis tu bukan orang yang beragama Islam. Jadi dia last sekali dia ingat juga. Sepatutnya dalam buku kita akan sebut berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita pelajari itu kita boleh niatkan. Kita boleh niatkan. Okey, balik kita kepada ayat yang pertama tadi, berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubah. Betul, Doktor? Ya. Mana ayat dah? Mana Ni. Jadi setelah kita mempelajari ada 4 tadi kan, 4 temperament tu, kita kena ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi temperament ni ada dekat kita. Jadi dia takkan ubah. Dia takkan ubah kalau kita tidak berusaha untuk mengubahnya. Setiap waktu, setiap keadaan, perubahan masa, pengalaman dan semua, kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri kita. Kita tak stagnan lah dulu kat satu temperament tu saja. Tuan Sri Zaimi pernah cerita dulu dia macam ni, kemudian dia mengaji, belajar apa semua, dia jadi macam ni. Jadi tindakan tu lah. Yang penting jangan malas. Malas ni Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam diri kita. Tadi doktor cakap, kalau semua orang popular sanguine, apa jadi? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letak malas ni dalam diri kita supaya kita melihat apa fungsi malas yang sebenarnya. Malas ni bagus ke tak bagus? Cuba take satu. Tak bagus. Jadi kalaulah kita melihat benda tu satu tu, kalau kita kata malas ni tak bagus, Allah Subhanahu Wa Taala yang letak malas tu dalam diri kita, jadi kita nak kata Allah Subhanahu Wa Taala tu tak bagus. Macam mana? Jadi setiap keadaan, setiap sifat yang ada dalam diri kita ni, sebenarnya kita kena lihat lebih jauh. Kita kena lihat lebih jauh. Dan malas ni kita kena positifkan.
Malas lawan dia rajin. Ada orang kata orang yang berbadan besar, obesity, gemuk ni dia malas bersenam. Betul tak? Cuba tarik satu. Tengok sikit. Betul tak? Ada tak? Betul. Tuan-tuan dan perempuan, saya lihat sendiri di pejabat saya lah. Di pejabat saya seorang lelaki tangan awam. Saya bekerja di tingkat 3. Di tingkat 3 tak ada lift. Setiap hari kena turun naik tangga. Kalau ada seorang di pejabat saya tu, kawan saya, mengaji sekali dengan saya dan dia badan besar. Tuan-tuan dan perempuan boleh bayangkan tak? Dia tu malas ke rajin? Malas ke rajin bersenam? Situasi dia macam ni. Setiap hari Khamis ada pasar pagi. So dia datang bawa kereta. Dia datang bawa kereta, dia pergi ke pejabat, dia punch card dan dia naik ke tingkat 3. Kemudian dia turun ke bawah untuk pergi ke pasar pagi, beli makanan dan dia balik ke pejabat, naik tingkat 3 balik. Dan makan. Dia rajin bersenam ke tak? Rajin lah tu. Rajin lah tuan-tuan. Cumanya dia tidak boleh nak fokus. Dia ambil dia punya, orang kata apa, dia tak boleh nak tukar yang bersenam dia tu dengan makan dia. Sepatutnya orang yang berbadan besar tu dia kena malas makan. Bagus tak? Kalau dia malas makan, bagus tak? Bagus. Bagus lah. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tu, kita kena letakkan benda tu di tempat yang sesuai. Orang kata marah tak bagus. Bagus marah ni. Lepas kita marah orang, kita rasa apa? Rasa tenang. Pada muka kena marah aku. Tak tak? Cumanya kita kena marah pada tempatnya lah. Tak ada masalah. Jadi semua benda ni adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Macam mana kita nak ubah? Kita ubah dengan tindakan. Ayat yang seterusnya, Doktor. Okey. Seterusnya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi dalam apa jua pertindakan kita, tuan-tuan dan perempuan, kita bergantung kembali kepada niat kita. So niat itu dia akan bawa kita pergi ke yang hujung sekali. Macam dalam buku ni lah. Kita hidup, kita nak buat sesuatu, kita niat. Kemudian niat kita tu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang kita akan lakukan tu dia akan nampak. Synchronize antara dunia dan akhirat. Itulah yang boleh saya katakan berkenaan dengan ayat ni. Okey, seterusnya mana dah? Ni live. Yang ni syok ni. Yang ni ayat ni syok. Pepatah kata jangan letakkan dunia di hati kamu, tapi letaklah dunia di tangan kamu. Kita dah nampak perbezaan setiap temperamen tu. Ada orang dia happy go lucky. So dunia ni tempat dia memang happy go lucky je. Dia tak nampak kegembiraan yang ada pada diri dia tu boleh bawa dia ke mana. Dia tak boleh nak lihat secara yang lebih besar. Jadi letaklah dunia ni di tangan kita. Kita yang boleh ubah, dan macam mana kita nak ubah, kita kena letak dunia di tangan kita. Maksudnya kita ada kawalan terhadap tindakan kita. Kemudian bagaimana untuk kita macam nak cakap nak membezakan, nak meletakkan diri kita tu di mana adalah dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan dapat seperti mana yang kita belajar hari ni lah. Kita belajar hari ni dah tahu dah temperamen kawan ni macam mana, kawan ni macam mana, kawan ni macam mana. Barulah kita boleh hidup, barulah kita boleh kontrol kehidupan kita. Barulah kita boleh letak dunia tu di tangan. Kalau tak, semua ni aku punya. Dunia ni aku punya. Aku buat apa aku je. Seterusnya ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya best. Yang mana tu? Yang mana? Ayat last? Tak ada, tu je. Ada dah, habis dah. Ini apa ni? Ais mata tak boleh lihat, ada telinga tak boleh dengar. Ini ada juga ayat dia, Ustaz.
Tapi tak apa, kita continue je sebab dah pukul 8.14. Ya, No? betul. Okey, baik. Yang tadi. Mana? Saya suka nak tengok yang tadi. Okey, Yang mana? baik. Ni. Okey, baik. Okey, yang ini ya. Ada orang ada mata tapi dia tak boleh nampak. No? Jadi dengan temperamen yang ada tu, dengan bantuan kawan-kawan yang ada, dan kita mengenali manusia, kita boleh nampak apa yang kita tak nampak. Kita ni cuma nampak apa yang kita tahu je. Tapi dengan adanya bantuan, dengan adanya leverage, kita boleh nampak, tuan-tuan. Kita boleh nampak hari ini, Siful Zaimi boleh nampak hari pertama dia di Asia, 10 tahun akan datang apa yang akan berlaku, dia nampak. Kita tak nampak benda tu, tapi dengan bantuan dia, kita boleh nampak. No? Ada orang ada telinga, kan? Tapi dia tak boleh dengar. Kan? Dia cuma dengar apa yang dia boleh dengar je. Cuma apa yang akan berlaku 10 tahun akan datang, dia tak boleh dengar. Tapi dengan adanya kawan-kawan kita semua yang ada dalam ni, yang tahu, yang ada ilmu, kan, yang mengaji pandai, semua orang, dia boleh bantu kita sama-sama untuk mendengar. Begitu juga dengan tangan kita. No? Ada orang hari pertama mula, minggu depan dia berhenti. Kan? Dia tak nampak sebenarnya, dia tak boleh pegang benda tu. Kita cakap macam ni, dia buat macam ni. No? Begitu juga, ada orang yang ada kaki, tapi dia tak boleh melangkah, dia stuck dekat situ sebab dia tak ada orang yang nak tolong dia. Ya. Jadi dengan temperamen ni semua, yang kita mengenali kawan-kawan kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan untuk kita. Ya. Bagi jalan untuk kita bertindak. Ada satu ayat tu berkenaan dengan tindakan. Ya. Macam mana kita nak ubah dengan tindakan. Kalau kita tak mampu, kita minta tolonglah. Kita ada ramai-ramai ni, kita dah mengaji ramai-ramai, semuanya boleh saling membantu. No? Jadi tujuan kehidupan kita di atas muka dunia ni, tak banyak yang perlu kita buat, ada dua saja. No? Yang pertamanya, kita lakukan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang. Itu saja. Tak banyak pun. No? Supaya kita beroleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurga kelak. No? Kita tak masuk syurga disebabkan oleh pahala kita yang banyak. No? Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dah dapat kasih sayang? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itulah yang akan kita nikmati kelak di akhirat nanti. Jadi itu saja, Doktor. Amin. No? Kesimpulannya, apa saja perbezaan, kita raikan supaya kita terus maju. InsyaAllah. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey, dengan itu berakhirlah kita sesi buku Personality Plus untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain sesi untuk topik-topik yang lain, buku yang lain kan. Dan jumpa anda esok hari. Bagi anda yang nak hadir esok, kalau boleh pakailah biru-biru macam kita pakai ni supaya menaikkan lagi semangat kita macam botol biru kita kan. InsyaAllah semoga selamat semua dalam perjalanan daripada tempat anda bermula sehinggalah kita berjumpa di bangsa esok hari. Terima kasih kerana sudi dengar dan tunggu hingga akhir. Okey? Okey, dengan itu wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak ada gambar. And everyone. Okey.